Salam semua, kami dari Alpha Performance. Kami ada masih biji Honda Stream RNC ya. Honda Stream Okey. RNC ya. Customer datang nak upgrade brake depan ya. Upgrade brake depan. Asal dia single port ya. Asal dia single port. Ini dia punya asal lah. Ini dia punya asal single port. Nampak jelas lah. Asal dia satu piston single port. Single port. Sekarang kita dah bagi twin port lah. Twin port. Okey. Asal dia medis begini kecil ya. Kecil ya. Sekarang kita dah bagi twin port. Boleh nampak jelas lah. 1, 2. Okey. 1, 2 ini masih dalam proses siap pemasangan. Boleh nampak jelas. Okey. Cantik lah. Ya. 2 piston lah kan? 2 piston dengan siap disk besar 12 inci dengan skru Allen key sekali kita bagi. Dengan skru Allen key sekali tu. Nampak dia ada skru sekali. Ya betul. Nanti kita ada penambahan skru panjang sebab apa ini tak perlu tambah spacer besar-besar tak payah. Kita tambah skru panjang, kita tambah spacer nipis sahaja. Okey. Okey, dan juga customer berminat nak upgrade belakang. Yang belakang. Dia nak upgrade bukan upgrade sekotol. Dia buat 2 lubang 1 jalur. 2 lubang 1 jalur. Boleh pakai disk standard? Disk standard. Kita buat 2 lubang 1 jalur. Macam ni. 2 lubang 1 jalur. Lepas tu kita bagi brake pad. Ya. Lepas tu brake pad baru. Brake pad baru kita nak check caliper. Warna kuning asal. Jadi warna depan samalah nanti. Sama. Seiras Depan dengan belakang dia sama warna. Sama warna. So, jadi siapa-siapa pengguna Honda Stream ke segala jenis kereta lah berdatang ke Alpha Performance untuk mendapatkan atau asal dia contohlah ini dia contoh baru Apa itu twin port? Twin port itu 2 piston ni. 2 piston, 1 piston, 2 piston. je. Asal dia besar. Tapi bukan kurang cengkam juga, tapi customer lebih suka dengan tengok yang kita main TikTok, video, dia datang untuk dapatkan twin port dengan kita. Dia bentuk itu pun lain kan? Ya, brake pad dia pun lain. Brake pad pun lain. Brake pad dia dapat 750 darjah Celsius. Ya, betul. Land racing brake pad nampak campuran seramik. Dan juga ini tahan kepanasan 750 darjah Celsius. Ya, betul. Tahan kepanasan macam naik turun bukit, memang padu barang ni. Jom kita ke depan lagi. Mitsubishi Lancer. Abang daripada Johor Bahru Daripada Johor Bahru. Abang ni datang asalnya membuat suspension. Okey, dia punya asal original Bush Sekarang kita bagi kita punya wind impact full rubber. Full rubber punya. Okey, kita bagi full rubber. Ini pun full rubber wind impact walaupun ini warna berbeza tapi ini pun wind impact juga ya. Jika ball joint tak rosak, kita boleh pump boost. Kita punya wind impact kiri dan kanan dan juga bermasalah langgar lubang ada. Steering rack ada problem, kita bagi steering rack satu dan juga kita ada buat promosi Sumitomo Origin Japan di Publish kita bagi sekarang harga murah saja sekali bagi diskoran semua 1,500 siap pemasangan sekali. Kalau ada yang nak bagi brake pad, bang brake pad bagilah baru. Saya boleh bagi baru. Tapi penambahan ada lah. Penambahan ada. Jika tak nak, saya bagi brake pad yang datang daripada Jepun. Second hand Jom, kita ada masuk. Ni Avanza. Avanza pun nak upgrade brake juga. Abang ini Avanza. Nak masuk twin port. Twin port juga. Tapi untuk Avanza maaf Honda Odyssey tak boleh masuk sebab dia punya naka kebesaran. Okey. Kita ambil dia punya Nissan Nissan twin port juga. Second hand set dari Publish. Ini dia punya hasil dah boleh masuk. Okey. Ini masih dalam proses pemasangan. Nanti kita tunjuk dia punya hasil selepas pemasangan. Jom lagi kita ni Passat Jetta. Okey, ini pun datang daripada tengok kita main TikTok live juga. Bush kita sudah ada wind impact Wind impact racing Bush. Cantik. Untuk Jetta VW Polo kita sudah ada ini wind impact kita main Bush. Ini dah kita dah pump Bush. Ini masih dalam proses pemasangan. Dan juga siapa pengguna Jetta atau VW, Volkswagen Polo boleh datang MK6, MK7 boleh datang
tempat kita. Bush wind impact tersedia. Dan juga Honda CR-V. Honda CR-V. Okey, ini bermasalah lower arm Lower arm push Tapi kita tak perlu ganti sketor, kita boleh buat balik di lower arm. Boleh buat kita balik, boleh press balik lah. Okay, jom kita tengok mana tempat yang dia press. Okey, ini kita punya sini driveshaft semua boleh Dia tengah servis driveshaft yang mana getah driveshaft pecah pun dia orang boleh servis. Okey, Honda CR-V. Yang ni dia tengah Ini punya boost asal boost asal. Boost asal. Ni boost asal. Kita boleh buat balik, tak perlu ganti sketor. Kita kekalkan frame original daripada kilang okey. Okey, ini bush dia longgar. Okey. Kita boleh bawa balik, kita main bush. Okey. Dan banyak lagi kendaraan di sini boleh skim disc juga, skim disc. Boleh skim disc. Kita ada dua mesin, tak ada masalah. Kita ada boleh skim, ini mesin skim disc. Dan ini mesin pump bush juga. Dan juga kita punya bush ni tengok wing impact punya. Bukan. Ada tanya Rias. Okey. Servis driveshaft pun kita boleh Boleh penukaran tukar getah. Jika tak ada bunyi driveshaft, masa membelok tak ada bunyi, kita boleh tukar getah. Penukaran grease kita buat balik. Nah. Okey. Ini hasil ini sudah selepas Ini sebelum ini dah pecah, tapi kita gantikan bush, rubber boot dengan grease baru. Okey. Lagi jom. Kita ada kereta legend. SV4, Honda SV4. Honda SV4 Okey. Dia ni dah pernah langgar. Arm dah bengkok sedikit. Tayar daripada asal 12 darjah dah ke depan. Kita dah buat balik, tengok kebakaran kita dah bakar, kita dah pump balik. Ini masih dalam proses pemasangan, kita tukar dia punya arm baru. Lower arm baru. Okey. Tulang anjing, panggil contohlah namanya tulang anjing lah, panjang pendek kita tukar baru. Dan ini masih dalam proses pemasangan, ini panjang punya. Oh, yang panjang. Dia dah kena langgar dengan kereta orang lain. Tayar dia dah ke depan sedikit, tapi alang-alang kita gantikan baru. Sebab apa? Walaupun kita dah buat ini, takut ini bengkok. Kita buat baru. Dan juga kita ada buat service adjustable juga. Ada buat service. Tapi ini dia ada jenis. Ada yang adjustable macam ini. Tapi dalam itu tak boleh servis. Pakai buang pun ada yang boleh servis pun ada Ini jenis pakai buang tak boleh servis. Okey. Ini kita main Myvi. Kita tengah buat brake, sistem upgrade. Endless. Kita nak buat endless. Disc besar begini. Dan juga siap handbrake semua. Tapi ini kita masih dalam sistem perujian dulu. Kita nak test kereta sendiri dulu, dah pas kita baru promote ini. Okey. Siapa lagi? Raya dah sampai nak upgrade balik. Ini buat promosi semua. Promosi semua ni. Semua promosi. AP Racing. Siap pasang. Saya bagi harga bagus. 1,500 saja. Semua siap pasang. Okey, untuk Sumitomo siap pasang. Ini Sumitomo. Ini Sumitomo original Jepun. Saya siap pasang 4-port, siap pasang 1,500, siap dapat corak sekali. Kalau penambahan brake baru, penambahan lah. Jika nak ambil second begini dari pabrik, saya bagi 1,500 saja siap pasang. Ini pun Sumitomo. Original Jepun juga untuk rim belakang. 16-17 ke atas belakang Siapa yang pakai drum? Dia lah depan dengan belakang. Saya bagi 2,000 siap pasang. Harga asal lain Sekarang kita buat promosi raya. Clear stock kita. Okay, ini pun boleh. Mana nak datang, alamat, nombor boleh. Telefon. Ini alamat kita. Dan kita punya servis skim disc, tukar bush, steering rack semua, servis adjustable, powder coating, cek bunyi. Ini paling mustahak, cek bunyi, repair rim, cat rim.
upgrade brake dan alignment bay. Okey dulu, sekian dulu, terima kasih. Okay, terima kasih. Apa boleh call saya 04 600 3835. Sekian, terima kasih.